Sesiapa yang nak tengok movie cinema, movie Netflix banyak-banyak tu, ni actually korang boleh try ni. Tak payah subscribe Netflix semua, even tak payah pergi ke cinema. Jom kita try. Actually dia plug and play. Aku cadangkan dapat yang 10p plus lah, yang baru sekali. Dia baru laju sikit. Ada kabel adapter dengan dia punya controller ni, SVI Cloud punya controller. Korang pakai yang Xiaomi punya itu TV box semua, aku rasa tak guna kalau TV korang ada built-in Android TV ke ataupun tak ada ke. Sebab kalau korang download itu Yogurt TV semua, dia tak boleh pakai. Dia kena ada yang macam ni, SVI Cloud. Adapter ni dia Type-C dekat belakang. Korang cucuk Type-C. Lepas tu HDMI. Dia actually ada LAN cable. Lepas tu sini satu USB. Dengan sebelah sini satu USB. So ni kita masuk dekat TV. Okay, sekarang aku dah connect. Dia boleh connect dengan 5G tau. Bukan 2.4. Dia boleh connect dengan 5G. Connect successful. Tak payah buat apa-apa. Dia original, dah ada YouTube. Yang penting Yogurt TV, Yogurt Kids, all apps. Ni sebab kalau kita original daripada TV, ada smart TV, Yogurt TV yang penting dia tak support. Dobuku TV, Adrian pun tak tahu, dia tak pernah tengok. Yang ni China punya barang, aku tak tahu. Ni China punya movie, tak tahu. So sekarang kita layari ke Yogurt TV. Kita check tengok ada movie baru ke tak. Tu dah boleh dah. So kita search movie yang baru-baru lah. Laju juga. Woi, Captain America. Captain America dah ada. Nah, aku try tekan Marvel. Dekat sini dia ada semua Marvel punya movie yang korang belum tengok. Boleh tengok dekat sini. Tak payah susah-susah pergi ke Netflix ke, pergi ke itu Disney tiap-tiap kali kena subscribe kan. Dekat sini Daredevil ada, Punisher. Tapi yang movie cinema dalam sebulan ke, sebulan 2 bulan dia akan keluar. Okay, sekarang aku nak test berapa laju dia boleh pergi. Macam kita tekan ni Captain America kan, tekan play. Kita tengok berapa laju dia boleh pergi. Play dah. Kalau Android TV korang sendiri download Yogurt TV tu, dia nak play pun susah nak play. Sebab SVI Cloud ni dia ada server, so dia cepat sikit. Ya, tak lag langsung. Kita tekan skip tengok. Ya, cepat kan, laju kan. Home screen ada mamat ni, aku tak tahu siapa dia. Chin Ahok ni, dia tengah cakap ni. So, banyak lagi korang boleh try. Aku pun tak tahu. Bagi aku yang penting Yogurt TV, YouTube dengan Yogurt TV dalam dia ada Netflix punya movie, cukup lah. TV aku ni kan Sony, dia dah built-in smart TV dah. Tetapi kadang-kadang kita nak tengok movie yang lain, tak payah subscribe Netflix. Nak tengok movie itu cinema semua, macam mana pun kena ada SVI Cloud.